Assalamualaikum. Lama juga saya tak buat video dekat YouTube ni. Bukannya apa, sebab saya tak ada pergi diving, saya tak ada pergi camping sebab kerja dan kerja. Jadi hari ni saya buat video. Saya nak pergi bercuti. Kat mana? Cameron Highland je. Asalnya sebenarnya nak camping, tapi tengok harga tapak ni mahal lah pula kan. Harga hotel lagi murah. So let's go. Sekarang pukul 8.30 malam. Kita nak bergerak daripada Johor. Tak tahu lah pukul berapa sampai sana. Percutian 3 hari 2 malam. Sekarang kita dah ikut laluan tapak nak ke Cameron Highland. Saya kalau pergi Cameron Highland ni memang saya suka ikut laluan tapak instead of Simpang Pulai tu. Sebab laluan Simpang Pulai tu jauh lah. Cuma bila ikut laluan tapak ni adventure sikit lah. Sebab macam tu lah. Kita semalam, 2 hari semalam, kita tolak dalam pukul 8.30 tu. Kita pergi makan, kita tidur beberapa tempat lah sebab penat kan. Kita tidur kat mana Rawang. Lepas tu kita tidur dekat Tapah. Tadi pukul 7 pagi kita mandi kat Tapah. Tidur kat Berang lah tadi. Berang? No, ke Berang. Rawang mana kita tidur? Rawang. No, ke depan sikit apa tu? Tak ingat lah Berang kan. Rawang tak boleh tidur sebab dia punya bising. tempat dia tutup. Harga dia tak relax guys. Mahal guys. Harga dia mahal guys sekarang. Dulu tak adalah mahal macam ni. Sekarang macam batu bercahaya. Slide there. Macam mana dia makan, kau letak je lah semua dulu. Kau jangan tanya aku untuk dia aturan ke tidak. Free. Macam ni. Makanlah kat mana pun. So sekarang kita tengok harga-harga teh ni untuk buat souvenir kepada kawan-kawan. Ni cukup lah ni, RM5.50 satu. Seorang satu. Okay ni. Tapi ni. Misai kucing. Untuk buat souvenir. Kacip kat timah. Ni. Yang ni pun okey untuk bagi souvenir. RM1.50 je. Tapi dia bukan uncang daun teh. So sekarang kita nak masuk dekat ladang teh ni, bayar RM4 seorang. Ni jalan dulu free, sekarang kena bayar. Tak apalah untuk maintenance dia ke. Kata itu tangga je guys. Tangga dia agak curam je. Tangga je guys. So hati-hati je guys. Ada besi pada orang yang sakit lutut tu. Woi, exercise pagi-pagi ni guys. Mampus nak naik nanti. Astaghfirullahalazim. Menyesal pula aku masuk. Inilah pemandangan ladang teh. Tadi tengah hujan gerimis ni. Kita macam salji. So kita di bawah bumbung ni lah. Nak keluar macam baru je. Tunggu sekejap lah. Hujan ni dia macam lalu je. Sebabkan hujan, so kita kena gerak lah. Hujan gerimis. Sejuk mak kena air. Nak tangga lagi. Astaghfirullahalazim. So kita makan dekat ayam panggang madu strawberry ni. Sebab macam nak pergi kat KHM tu, tempat viral, dia ramai orang. Kita pergilah kedai yang tak ramai orang. Wow, ayam dia amazing. So yang ini harga dia RM14. Murah lah sikit. Tadi ya Allah, nasi lemak dia pun RM20. Terus aku tak jadi beli. So sana. Jom makan.
nak pergi KHM. Kalau KHM tu antara yang viral lah. Tapi macam ramai orang, so kita pilih lah kedai-kedai yang underdog, kedai yang macam tak ada orang tapi sedap. Apa nama kedai ni? Ayam panggang madu strawberry. Kau boleh tengok harga-harga dekat sini. Harga aku Tapi kat depan tu pun sabun dah. bagi ayam macam ni tu RM14, bukan RM27 orang pusing. RM27 dia hanya menjual nama je. Kenyang mat. Senak perut mat. Oh, kenyang betul ni lepas tu jalan. Sekarang kita nak menuju ke Abang Strawberry. Kita tengok. Ada orang beli untuk raya. Raya dah macam lambat lagi. Ui, bulan 3 je. Oh, bulan 3. Jam mak, jam. Malam weekend. Korang kalau nak datang Cameron Highland ni, elaklah weekend. Datanglah weekdays. Saya terpaksa lah datang weekend sebab ada orang tu tak boleh cuti weekdays. Sekarang kita dekat Agro Market Cameron Highland. Kita nak pergi Kia Farm tapi jalan jam sangat. So besok lah kita pergi Kia Farm sebab besok kita ada sewa motor. Terus sekarang kita tengoklah apa yang ada dekat Agro Market ni. So kat sini macam-macam jual macam Kia Farm kan. Kita dekat tempat jual bunga-bunga ni. Saja nak tengok tapi tak beli lagi sebab kita baru first day sampai. Balik nanti kita beli. Lawa ni. Balik nanti kita baru beli sebab beli sekarang kan dudukan kereta. Cantik kaktus ni dah didesign-design. Harga dia RM55. Ni buat souvenir okey ni. Raya. Jadi agak boleh asing sama. Tanam kat rumah bagus ni. Cantik. So 2 pokok ni kita beli. Tinggal dulu kat kedai ni. Hari Ahad nak balik kita ambil. Booking bunga raya dengan pokok halau hantu pula. Halau nyamuk. Berbagai jual sayur-sayuran. Selalu pergi Kia Farm punya Agro Market ni macam-macam juga dia jual. Tapi kita tengok dululah. Hari Ahad baru kita beli. Hujan ni, kita tengok jangan-jangan nyai. Keadaan baru kelele. Kelele Jepun. Orang kulit tak aku makan kulit tu malas aku pek. Kalau tak cuci kulit? Aku ni strawberry pun ni. Strawberry je RM55. Strawberry RM55 tiga. Sebab ini strawberry Jepun. Manis sikit. Rahsia dia kalau nak dapat coklat kena jual mahal sikit. Ambil yang besar. Ini strawberry cacat. Kita baru sampai dekat hotel kita. Hotel Heritage kat Tanah Rata. Tapi belum boleh check in sebab boleh check in pukul 3 petang. Nice jugalah hotel ni. Tapi aku mengirap dengan Google Maps. Dia bagi jalan pusing-pusing. Rupanya dekat je sebenarnya. Dia nak elak jam pun. Tapi tak adalah jam mana pun. Dekat-dekat Tanah Rata tu. Dekat Belincang tadi Kia Farm ya sekian. So ini hotel kita. Jom kita nak check in. Ini adalah bilik kita. Hotel ni agak lama sikit lah. House guna apa Heritage. Cameron Highland biasalah. Memang tak ada aircon lah cerita dia. Ada kipas. Aircon original.
Buka lah pintu ni. Sejuk lagi, Mat. Ni. Yang sana apartment orang lah. Sini hotel. Wah. Sejuk. Tengah sejuk ni sebab hujan. Tengok passing cloud. Kereta parking di sana. Ini nampak. Nice. Tadi dah beli strawberry. Lepas tu dia bagi coklat sekali. 3 RM55 sebab ni strawberry Jepun punya. Dia lebih manis lah. Ada coklat. Ini brownies. Bawa di Johor. Order dengan kawan. So kita nak makan ya. So ni brownies ni. Keras dah. Ambil ni. Letak. Buang dia punya ni. Lepas tu letak macam ni. Ni. Tu makan. Ngam. Sedap. Beli brownies kat sini mahal. Boleh order. Dapat banyak. Order dari Johor. Nampaknya hujan. Daripada kita check in tadi sampai sekarang kita dah tidur, dah bangun masih hujan. Sekarang pukul 4:30 macam tu. Kabus ni memang, ya Allah, sejuk je. Nak pergi mana pun tak boleh. Tu jalan kat luar, ya Allah, sejuk je. Aku dah lapar. Tapi itulah, kami Maggi je lah dulu. Si baik dia bawa Maggi Tom ye. Hujan panas-panas. Panas pula, sejuk ni. Okay ni. Sekejap belum. Ni adalah situasi sekarang dekat luar hotel. Dah hujan. Kabus. Dan sangat sejuk ya guys. Sangat sejuk sekarang ni. Tak tahu temperature berapa. Belakang. Sekarang kita nak pergi keluar. Cari makan. Apa? Sejuk-sejuk lapar. See? Sekarang saya nak pergi ke kereta. Hujan. Sejuk nak mampus ni. Suhu 17 ya. Itu kalau hujan. Pasal pergi lapar. Good luck. Sekarang memang sejuk gila kat luar ni. Kita nak pergi cari makan. Nak bungkus sahaja. Ni orang ni lapar je bila sejuk. Lapar, ya Allah. Ni. Sejuk. Dia tak boleh tidur kalau lapar dia ni. Salahnya sekarang perlukan phone nak tengok location. Sekarang kita nak dinner. Tak tahulah kedai mana. Kedai dalam mall. Sejuk sebab kat luar hujan. Nak pergi kedai kat luar-luar tu sangat masalah sikit kan. So kita masuk je dalam mall dengan harapan tidak terlalu sejuk lah. Tapi sebenarnya dalam mall pun seat dia sama je seat dekat luar. Ni lauk kita makan. Goreng kemasan, kailan kemasan, sup ayam, sup putih. Air coklat panas tapi sebenarnya Milo. Dia tipu. Take all from. Sedap juga. Kadang-kadang kita memang kena pilih kedai-kedai makan yang biasa-biasa je. Lepas tu ada Thailand dan sup ayam. Nampak sedap juga. Pergi kedai-kedai viral ni belum tentu sedap. Good morning. Hari ni hari kedua kita. Kita hari ni kita sewa motor, kita bawa kereta sebab dah tahu akan jam. So motor akan sampai pukul 10. Sekarang pukul 8.20 kita nak pergi breakfast dulu. So pagi ni kita macam nak hujan. Langit tengah gelap. Tapi kita dah stand by baju hujan. Hari ni pagi ni kita nak pergi Kia Farm dulu. Semalam tak nak pergi sebab jalan jam tu. So next destination kita adalah Kia Farm.
English focus fire. Kadang saya pelik tau. Kenapa kalau breakfast kat hotel nasi lemak dia tak sedap. Selalu macam tu. Saya rasa dalam banyak-banyak hotel saya pernah makan nasi lemak yang sedap adalah dekat The Heaven, Ipoh. Saya rasa sedap. Yang lain macam Sekarang kita sampai dekat Boh Sungai Palas. Dekat Boh Plantation ni kita naik motor je rempit je. Kalau naik kereta dah jenuh sebab banyak kereta jam. Dan kita nak jalan ke depan tinggi tu. So siapa nak datang sini, kau tengok kau kena naik tangga. Nak ke sana 200 meter. Jadi exercise lutut namanya. Lutut. Naiklah tangga. Penat. Bayangkan kau parking sana, kau nak naik tangga, lepas tu lepas tu ke atas. Kita dah sampai kat Boh Sungai Palas, Boh Tisentu. Ya Allah, penat, mengah mat nak naik tangga. Test je. Kita masuk dekat Boh ni. Tengok lah mereka yang dijual ni. Piting ni kat lotus kau dijual lah. Sebenarnya. Tapi ni Boh tempat ni. Ini motor yang kita sewa. Senang. Yang kita sewa. So kita dapat mengelakkan banyak kesesakan. Ladang teh Boh. Dia akan pergi ke sana. Ikut ke? Ikut? Sini je. Jauh-jauh nak masuk jauh-jauh. Ini dah. Okey. Sekarang kita dah sampai dekat Kia Farm. Mujur kita naik motor. Memang jam nak mampus. So kita jalan-jalan kat Kia Farm. Tengok dulu. Sekarang kita dekat belah dalam Kia Farm. Saya nampak dia ais. Mana ais? Itu. Mana? Situ. Durian. Sini. Ini Kimi. Taklah. Rokim. Rokim. Si Rokim ni. Awak tak Nah, masuk. Sekarang kita dekat Taman Mardi. Taman Agroteknologi Mardi. Masuk. Tengok je lah tengah ada jalan-jalan. Tak aku RM10 seorang. Ni bunga apa ni? Sekarang kita dekat sini, kita jalan-jalan lah. Tengok bunga-bunga yang ada dekat sini. Sekarang pun nak pakai mikrofon. Bunga raya. Ya Allah, besarnya. Azan. Cantik. Letup-letup. Letup-letup. Biar kot.
black pepper. First time saya tengok dia ke black pepper ni. Jangan sentuh. Black pepper lah kot. Merah betul pengerus ni. Cantik. Merahnya. So daripada korang masuk Agro Garden, daripada korang masuk Madi ni, bos RM10. Murah je. Dia pun besar. Kita pun datang dah agak lewat. Buat menerus ni dah agak lewat dah kita datang. Dah pukul 4 sini, pukul 5. Tapi tak apalah, dia agak ke belakang sikit lah, tak sesak kawasan ni. Itu buah tomato. Ni tanaman tomato. It's a tomato. Boleh masuk ke ni? Adik-adik yang tak pernah tengok tomato hijau, pada yang tak pernah tengok tomato hijau, inilah tomato masih kecil, yang masih baby hijau, tak boleh dimakan lagi. Selain daripada tu, dekat sini pun ada jual pokok-pokok bunga kalau nak beli. Harga dia RM15, RM12. Tapi dia lebih kurang sama lah dengan yang dekat luar. Orchid. Yelah tu orchid lah. Sekarang ni pokok apa? Ni pokok apa? Ini laman dapur. Maksudnya apa yang ada kat dalam ni yang memang ada kat dapur kita. Korang yang suka masak steak, inilah dia. Thyme. Ni dia pokok thyme. Bawah ni kobis yang tak keluar lagi. Dia dah keluar kailan. Bunga kailan, baby kailan. Okay. Mama dah cakap, datang sini jangan memetik buah. Ini pakat-pakat duk memetik. Ini apa? Ni labu air. No, this is labu. Kenapa ada orang tulis-tulis nama macam ni? Kau boleh baca kat sini kan? Dilarang menconteng, merosakkan segala harta benda tanaman yang ada di sini. Anda diperhatikan. Ini aku dah tengok tadi, pakat-pakat duk petik-petik bunga 25 purut tu. Ayo. Entah. Ini kangkung. Depan rumah aku pun banyak. Tak kisah apa aku tanam. Kangkung ni senang hidup Aku sampai dah muak nak makan kangkung ni. Ini kobis. Kobis untuk pameran saja. Sebab apa, kobis ni dah meletup, dah pecah. Ni kobis untuk pameran saja. Saya lupa saya ada bawa mikrofon. So tadi pergi Kia Farm lah, pergi mana-mana, Sungai Palas tu lah. Dah tak tengok ramai bising, tak pakai mikrofon. Suara tak apa dengar. Sekarang ni tempat yang tak ramai orang, aku pakai mikrofon. Terus senang. Mana lagi kita ni? Penat jalan. So inilah kita dekat Maldi, Cameron Highland. Sekarang kita dekat Maldi, Cameron Highland. Ini pokok daun teh. Ni macam sepatutnya dia orang dah petik ni. Tapi sekarang dah tak petik sebab ni sekadar untuk pameran saja. Mana bunga teh? Itulah nanti dia tumbuh. Dia akan petik ni untuk proses. Jadi kilang dia lah kat sini. Kilang kecil. Penat lah. Okey, sekarang tengah berbalahan antara kami. Ini buah apa? Ni, buah apa ni? Tu, ada warna merah sana. Tiba-tiba dia ada warna merah. Tu biji kopi. Bukan kopi. Baik. Tak apalah. Korang tengoklah bunga raya kat sini memang segar-bugar besar ni cantik. Saya ada beli bunga raya untuk ditanam. Saya harap bunga raya dia macam ni besar ni tapak tangan saya. Tengok lawa ni. Saya harap bunga raya saya sesegar inilah dekat taman bapak saya yang setengah kangkang gera namanya. Tapi pelbagai tumbuhan ada. Cantik ni. Lawa. Sekarang ni kita pergi dekat pasar malam Cameron Highland, dekat Golden Hills. Pasar malam ni walaupun dia dah pasar malam pukul 3 pagi pula. 3 petang dia dah buka sampai pukul 11 malam macam tu. Sejuk sangat ni. Tak tahu berapa. Rasanya tadi tengok dekat Tanah Rata 17, rasanya macam 16. Sejuk. Jadi
Jadi kalau korang nak cari sayur-sayur, kalau susah nak pergi Kia Farm, korang datang ke pasar malam. Banyak juga pada yang duduk homestay yang nak masak tu. Sesuai lah cari apa-apa bahan yang korang masak dekat pasar malam. Bunga ros. Tak bagi kat siapa. Cili. Jagung susu kat sini memang famous dengan jagung susu. Satu beg RM20. Now kita nak cari makanan yang panas sebab suasananya sangat sejuk ya di sini. Aku bayangkan aku naik motor. So kita belilah apa-apa untuk makan di rumah. Yang di rumah pula makan kat hotel. Kita nak beli ayam susu je. Okay, jom. Ini pun korang kena beli. Resep khusus. Saya nak beli kot. Kita beli jagung cup. I don't know. Instead kita main jagung cup. Kita bersai nasi lemak. Okay, kita baru check out daripada hotel. Aduh, orang. So far hotel ni okey je. Dia hotel lama, hotel old school. Luar dia memang nampak cantik, dalam bilik dia biasa-biasa saja. Tapi water heater apa semua ada lah. Dah ada pula lah benda parking kat sini ni. Ni nak ke mana sebenarnya? Oh, keluar sana. Okay. So kita nak pergi semula ke Agro Market sebab kita ada beli bunga raya dengan tu. Kita tak bawa balik, kita letak bayar, dah pilih, kita letak dulu kat kedai tu. Ni kita nak pergi ambil. Lepas tu nak beli strawberry lah untuk kawan-kawan yang tak pernah pergi Cameron Highland. Lepas tu nak beli jagung untuk mak. Dia kirim jambu tapi macam lebih jagung lah. Macam tu lah. Lepas tu kita nak terus balik. Tapi kali ni kita nak balik, kita tak guna jalan Simpang Pulai. Sebenarnya kan kita orang plan nak datang sini, nak camping. Tapi dia punya harga tapak tu untuk satu malam agak mahal lah sebenarnya. Macam kita camping ni nak yang biasa-biasa je. Maksudnya bayar tapak 50, 60, 80 macam tu okey lagi. Tapi ni tapak sampai 200 satu malam, macam tak logik. Dah lah penat kita nak memasang apa semua kan. Tiba daripada tu baik ambil hotel lah. Hotel ni pun 2 malam 290 include breakfast untuk 2 malam. Katil king apa semua kan. Much more better lah. Lepas tu Heritage Hotel ni duduk kat belah dalam sikit, tak sesak. So far itulah dia. Now kita nak ke Berincang. Kalau boleh masuk Kia Farm, kita masuk. Kita dah sampai semula ke Agro Market. Nak ambil kita punya bunga raya dengan pokok halau hantu. Halau hantu pula. Halau nyamuk. Dia kat atas ni. Sebenarnya kalau korang tak nak pergi Kia Farm yang sesak tu, korang pergi dekat sini pun tak apa. Harga dia lebih kurang sama je masing-masing pun. Tak silap orang menjaga Kia Farm kat sini pun dia menjaga juga. Jom kita naik. Dia dengan bunga halau nyamuk tu. Okay, sini banyak bunga. Murah je. Dekat Agro Market. So dekat sini banyak bunga kita boleh beli. Sini banyak tempat. Dekat atas tu dia ada macam korang boleh masuk lah RM25 seorang. Inilah kita punya bunga yang kita dah beli dah daripada hari tu. Dia tolong jagakan lah. Sebab masa pula dekat hotel nak siram lah apa semua. Ni bunga raya saya. Saya dah membeli jagung 3 ni beg RM20. Ambil je lah, malas nak fikir banyak kedai. Ni jagung susu yang betul Cameron Highland. Dia kena pandai pergi tahu. Dia ada jagung susu daripada Ipoh. Kita mau tahu. Ini dia kata daripada Cameron Highland. Kalau dia tipu, dia dosa. Sedap. Manis. Mana? Dia kata kalau masak jangan lama sangat. Kalau kukus 5 minit cukup. Ini saya dah beli. Itu jagung madu. Tak tahulah Cameron Highland ke mana ke. Okey, kita dah. Allah.
Kita dah sampai semula ke Kia Farm. Memandangkan ada parking. Dan belum ramai orang je. Kena consider belum ramai lah. Tapi dah ramai. Ni semua orang nak balik. Marilah kita. Saya membeli strawberry di dalam kotak untuk semalam kita dah datang kedai ni, tapi dia kata jangan beli hari ni, beli esok. Itulah nak bayar. Okay, kita dah siap membeli. Kita beli strawberry dengan kentang comel, baby potato. So sekarang nak balik, nak cari ais. Marilah. Inilah dia. Sekian saja percutian kami di Cameron Highland selama 3 hari 2 malam. Sekarang kita dah nak balik ke Johor melalui jalan Simpang 4. Baru say goodbye dan nak balik. Sekali kita singgah dekat Lavender Garden. Tiket RM20 seorang untuk dewasa, kanak-kanak RM10. Dan kita dekat pokok-pokok lavender. Cantik. Cik juga. Boleh. Boleh. Dia memang banyak pokok lavender lah kat sini, warna purple. Tepi sana kita kena jalan lah, pokok apa lagi. RM20 berbaloi lah kot untuk bergambar macam ni. Dia bawah sikit dia bukan betul-betul dekat Cameron Highland atas bincang tu, kau kena turun jauh sikit. Bunga, aku pun tak tahu bunga apa ni, tapi lawa, merah, warna pink, merah. Dia masuk dalam ni. Smart O. Ni kalau korang nak buat wish apa-apa, nak gantung, letaklah sini. Dan nanti kata lain korang nak membuang duit, letak di sini. Ni yang gantung pedaya. Ini pokok palsu. Dia plastik ni. Plastik lah. Palsu. Ni bunga Morning Glory. Naik atas. Jom ikut. Ni Morning Glory. So cantik. Berbaloi masuk sini kan puluh-puluh. 40-50 tak ada, RM20 je. Ni lavender lagi. Lavender. Dia tak boleh masuk, kita boleh lalu kat sini je. Ikutlah. Tapi jangan ni terowong. Tak tahulah pokok apa. Cantik. Pokok bunga ni. Sejuk je sini. Sejuk. Risau. Cameron Lavender. Atas tu ada kafe, tapi kafe dia macam tak buka. Bawah ni daun pudina, baru kuat. Cantik. Memang cantik. Bawah dia pudina. Mengah naik tangga. Sini banyak tangga ke siapa yang ada masalah lutut tu, dah datang. Okey, sebelah ni strawberry. Tapi strawberry dia tidak menghasilkan buah lagi. Ni 10 tadi kan? Ni 2, satu 10, 2, 15. Yang ni 1, 15. Oh gitu. Jadi beza saiz pula. Lagi satu, kalau korang datang sini, everything cash. Nak masuk pun bayar tiket dia cash. Nak beli-beli pun semua cash. Nasib baiklah kita orang ada cash yang cukup lah. Tapi sekarang cashnya sudah habis. Dah cashless, dah tak ada duit. Okay lah, sampai di sini sajalah saya punya percutian ke Cameron Highland. 3 hari 2 malam. Cukup 3 hari 2 malam Cameron Highland. Dah cukup dah untuk korang buat pelbagai aktiviti. So next, kita tak tahu pergi cuti ke mana.
Tapi still dalam Malaysia. Sebab kita tak ada duit nak keluar. Okay. Pasport pun mati nak keluar negara. Okay, bye-bye. Bye. Ikan. Okay.